Assalamualaikum, jumpa lagi kita. Selamat Hari Raya Aidilfitri, Mak Zahir Batin. Okey, kereta putih sekarang ni kereta Azia. Okey, kita dah check, dia bunyi bila bawa, dia ada bunyi. So kita confirm memang bearing ada bunyi. Kita dah check ke empat-empat brake, brake pula. Kita dah check ke empat-empat tayar depan owner kereta. So belakang belah kiri confirm bunyi. Jadi malam ni kita nak tukar dia punya bearing belakang. Okey. Nak buka drum ni, kita ni dia habis sekarang ni kita pakai skru saiz 10. Dia ada lubang, 2 biji lubang ni. So masuk. Okey. Kita cabut. Okey. Awak kuat brake shoe masih tebal lagi. Okey, menggunakan, kita nak buka skru ni kita guna T55. Pak T55. Okey, ke-4 skru dah cabut. Kalau kita tarik ni, dia punya dia punya ni piring untuk ikat brake shoe dengan pom ni, dia dipegang sekali. Buat ni, kita tarik. Nampak? Jadi kita tarik susah lah. Tu dia baru. Okey, beza yang ni, ni dua ni. Okey, beza dua ni. Yang ni bearing tak ada ABS, yang ni bearing ada ABS. So kereta Azia ni tak ada ABS. Abaikan soket ni sebab dia tak keluar wire pun sini, pasang je. Sebab kereta ni tak ada ABS. Tapi kalau ada ABS, korang kena masuk soket ni. Dia akan tubik wire kat sini. Okey, tu beza dia, ABS dengan tak ada ABS. So bearing ABS boleh pakai di kereta yang tak ada ABS. Okey, nak pasang bearing ni jangan terus pasang tau. Korang kena tengok marking dia. Okey, ni apa ni? Ni belah ni belah ni, belah sini, belah lubang ni. Yang belah sini dia ada tanda ni, dia ada ping ni. Dia ada ping sini. Bila korang pasang sini tak boleh masuk dia terkena ping, tapi kena pasang macam ni. Okey, settle. Ketatkan dulu dengan tangan, jangan terus tembak pakai impact angin ke bateri ke, jangan. Skru ni loose,
panjang cerita dapat dulu hang lagi semua keempat-empat ni barulah pada nak pakai impact bateri ataupun angin. Okey, settle. Okey, alhamdulillah selesai proses penukaran bearing. Okey, kita dah pun siap test. Kita terdrive. So bunyi bearing tu dah hilang. Okey, dia sifat bearing ni dia akan mengeluarkan bunyi. So owner kereta kena ambil tahu lah. Bunyi cepat-cepat pergi check. Okay, dan cepat tukarlah. Dia bearing ni dia tak boleh buat main-main. Bearing dia bunyi tu dia bagi warning dah tu. Dia bagi tanda aku dah bunyi ni, So video ni akan diupdate masuk dalam YouTube.